Ramai parents sebenarnya menyesal lambat mula simpan untuk anak. Bila anak masih kecil, kita rasa masa masih panjang. Tahu-tahu, anak dah besar, simpanan masih kecil. Saya pernah sembang dengan seorang ayah. Dia kata dulu, dia selalu niat nak simpan duit untuk pendidikan anak. Tapi setiap kali simpan, duit tetap bocor. Akhirnya, beberapa tahun berlalu, simpanan tak ke mana. Adalah sikit sebagai simpanan kecemasan. Sampai satu hari, dia tukar cara simpan. Dia simpan emas. Setiap kali ada lebihan, dia tambah dalam akaun gap. Bila dah jadi emas, dia fikir banyak kali nak jual. Akhirnya, simpanan tu lebih bertahan dan tak mudah bocor. Lagi menarik bila dia guna gap auto debit. Set sekali saja. Setiap bulan, auto tambah gram emas. Auto debit ni bukan komitmen paksa. Kalau bulan tu duit dalam akaun tak cukup, tak ada pemotongan. Bulan seterusnya, tak dipotong double. Jadi, memang fleksibel dan tak membebankan. Hari ini, dia cakap satu benda yang buat saya terfikir. Kalaulah aku mula masa anak aku kecil dulu. Sebab sekarang, bila buka apps, gram emas dah banyak. Sebab tu, kalau anak masih kecil, mulakan sekarang. RM50 sebulan pun dah cukup untuk mula. Set gap auto debit. Pejam mata. Biar masa kumpulkan emas untuk kita.